Ramai trader nampak harga bergerak, tapi tak ramai betul-betul faham apa yang berlaku di sebalik bid, ask dan spread. Kenapa tiba-tiba spread boleh jadi besar? Kenapa entry kita kadang-kadang terus floating negatif? Dalam video ini, saya akan explain secara mudah apa itu bid dan ask, macam mana spread terbentuk dan kenapa spread boleh tiba-tiba besar. Kalau anda serius nak improve execution dalam trading, ini memang wajib kena faham. Dalam market, sebenarnya ada dua harga. Bid, iaitu harga trader lain sanggup beli, dan ask, iaitu harga trader lain sanggup jual. Contoh, kalau Euro USD, bid 1.1000 dan ask pada 1.1002. Kalau anda tekan buy, anda beli pada ask. Kalau anda tekan sell, anda jual pada bid. Sebab itulah setiap kali entry, anda terus nampak negatif sikit. Itu sebenarnya adalah spread cost. Spread adalah perbezaan antara bid dan ask. Dalam contoh tadi, 1.1002 tolak 1.1000 bersamaan dengan 2 pips. Ini adalah kos transaksi anda. Broker ambil keuntungan melalui spread atau commission. Jadi, kalau spread kecil, kos rendah, dan kalau spread besar, kos tinggi. Sebab itu scalper sangat sensitif dengan spread. Apa yang anda nampak di chart sebenarnya ialah hasil daripada order flow. Di sebalik tabir ada bank besar, institusi dan liquidity provider. Mereka letakkan order buy dan sell pada pelbagai harga. Kalau banyak buyer, harga boleh naik. Kalau banyak seller, harga boleh turun. Spread pula bergantung kepada liquidity. Kalau liquidity tinggi, spread akan kecil. Kalau liquidity rendah, spread boleh besar. Ini part yang paling penting. Spread akan jadi besar bila satu, news besar seperti NFP, CPI dan interest rate, market jadi volatile dan liquidity tarik diri. Kedua adalah market open, sama ada London atau New York. Transition liquidity bersamaan spread boleh spike. Ketiga, market nak tutup. Ini adalah low liquidity. Contoh pada lewat malam. Dan akhir sekali pada high volatility di mana anda akan nampak spike besar. Di sini broker cuba untuk melindung diri dari risiko. Masa ini entry boleh jadi mahal, stop loss mudah kena dan slippage boleh berlaku. Kalau anda tak faham spread, anda mungkin entry pada harga yang tidak ideal. Anda nampak floating negatif yang besar dan anda kena stop loss walaupun direction anda betul. Ini bukan market menipu. Ini adalah mechanics sebenar market. Jadi beberapa tips penting adalah elakkan entry masa news besar dan trade masa liquidity yang tinggi seperti London dan New York session. Gunakan pula broker dengan spread yang stabil dan faham waktu market akan aktif. Dan paling penting, jangan entry bila spread tiba-tiba jadi besar. Kalau video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe dan share. Kalau nak belajar lebih dalam tentang execution dan strategi, follow untuk lebih banyak content trading.